Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Dennis Koh Chulian. Jadi pada hari ini kami ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Fat to Fit. Jadi ini ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Muhammad Dennis Syamil dan Muhammad Nazmi Izzuddin. Baik, seterusnya pembentangan ini menerangkan program latihan selama 8 minggu yang telah kami membangunkan untuk membantu klien meningkatkan tahap kecergasan fizikal dan mengurangkan berat badan. Slide seperti klien yang kami dapat dalam slide ini, yang bernama Muhammad Zulfadli Syahmi bin Muhammad Zaki, berumur 22 tahun, dan beliau mempunyai berat badan sebanyak 115 kg dan target berat badan yang ingin diturunkan sebanyak 5 kilo, iaitu 110 kg, dan tingginya hanyalah 170 cm dan BMI beliau adalah 39.8 kg meter persegi, di mana klien kami ini dikategorikan di dalam kelas obesity kelas 2. Baik, seterusnya adalah objektif program, di mana program ini mempunyai 3 objektif utama. Pertama ialah mengurangkan berat badan klien secara beransur-ansur melalui program latihan selama 8 minggu. Dan yang kedua, meningkatkan tahap kecergasan dan daya tahan fizikal. Dan yang terakhir, membimbing klien mengamalkan gaya hidup sihat melalui pelaksanaan aktiviti fizikal. Seterusnya, bagi minggu pertama hingga minggu keempat, kami memberi fokus kepada fasa penyesuaian badan ataupun dikenali sebagai adaptation phase. Pada peringkat ini, latihan yang diberikan adalah pada intensi yang rendah hingga sederhana. So, untuk klien yang beginner boleh dimulakan dengan aktiviti inilah, seperti brisk walk, slow jog, jogging, push up, sit up, squat, lunges serta stajam and plank. Tujuan utama fasa ini adalah untuk membiasakan tubuh klien dengan aktiviti fizikal dan meningkatkan daya tahan asas serta mengurangkan risiko kecederaan sebelum memasuki latihan yang lebih mencabar. Bagi minggu ke-5 hingga minggu ke-8 pula, intensiti latihan telah ditingkatkan secara berperingkat. Antara latihan yang diperkenalkan ialah 2.4, speed running, latihan menaiki tangga. Menaiki tangga ni bukan sekadar jalan, tapi dia juga berlari secara laju lah, orang kata. Seterusnya burpee dan plank yang lama, tajam variasi, dan juga lunges squat berjalan. Dengan peningkatan ini dapat meningkatkan pembakaran kalori serta memperbaiki kecergasan kardiovaskular dan meningkatkan kekuatan otot serta memastikan klien terus menunjukkan perkembangan dari minggu ke minggu. Seterusnya, program latihan ini dibina berdasarkan 2 konsep utama. Yang pertama ialah progressive overload. Konsep ini bermaksud intensiti latihan ditingkatkan sedikit demi sedikit, seperti yang saya katakan tadi. Sebagai contoh, latihan bermula daripada brisk walk, kemudian meningkat kepada jogging dan latihan tangga serta speed running. Dan konsep kedua pula ialah evidence-based practice, di mana setiap latihan ini dipilih berdasarkan bukti kajian yang menunjukkan keberkesanannya dalam meningkatkan kecergasan, kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular dan kestabilan badan. Seterusnya ialah slide ini menunjukkan perbandingan keputusan pre-test dan post-test yang dijalankan sebelum dan selepas program selama 8 minggu. Ujian yang digunakan ialah sit up selama 1 minit, push up selama 1 minit dan larian kupa. Berdasarkan keputusan, berat badan klien berjaya turun daripada 115 kg kepada 112 kg.
Selain itu, prestasi dalam ujian larian kupu juga menunjukkan peningkatan yang menandakan daya tahan fizikal klien kami bertambah baik secara keseluruhannya. Keputusan post-test membuktikan bahawa program latihan yang dijalankan memberi kesan positif terhadap komposisi badan dan tahap kecergasan klien kami. Jadi, dari keputusan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahawa program ini telah memberikan kesan yang positif terhadap klien. Jadi, klien ni bukan sahaja mengurangkan berat badan, malah menunjukkan peningkatan dari segi kecergasan dan daya tahan fizikal dia. Walaupun sasaran kami ialah 110 kilogram, pengurangan sebanyak 3 kilogram dalam tempoh 8 minggu masih dianggap sebagai pencapaian yang baik kerana penurunan berat badan berlaku secara selamat dan beransur-ansur. Ini membuktikan bahawa program latihan kami ini sangat sistematik dan mampu memberikan perubahan positif kepada peserta. Okey, saya akan pergi kepada refleksi. Sepanjang program Fit to Fit ni dijalankan selama 8 minggu, kami menghadapi beberapa cabaran seperti kekangan masa kerana jadual kuliah dan komitmen akademik yang menyukarkan kami untuk membuat sesi latihan bersama klien. Selain itu, klien juga menghadapi kesukaran untuk mengawal pemakanannya, menyebabkan proses penurunan berat badan ni susah untuk konsisten. Walaupun begitu, program ini memberi pengalaman yang bermakna kepada kami dalam menguruskan jadual, memantau perkembangan klien serta memahami bahawa kejayaan program bergantung kepada komitmen dan disiplin dan kerjasama antara jurulatih dan klien. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Dennis kerana membenarkan kami untuk membentangkan hasil kerja kami. Sekian, terima kasih.